Okey, sebenarnya konsep kita yang kita pilih ini adalah berbeza dengan konsep anugerah yang lain. Kalau tuan-tuan tengok anugerah-anugerah bisnes lain, dia memilih konsep hotel-hotel, mewah-mewah. Lepas tu majlis anugerahnya berbentuk makan malam, panggil VIP untuk datang, dan dia tak ada kombinasi dengan nasyid. Jadi maknanya kita selitkan anugerah ni dalam nasyid tu. Dia bukan nasyid kat belakang tau, nasyid yang kat depan. Jadi maknanya majlis tu sebenarnya macam menumpang lah majlis tu dengan crowd yang ramai. Dan setup dia pun kalau tengok setup konsep betul. Dia tak ada konsep meja macam ni untuk makan tak ada. Jadi dan semoga lepas tu satu lagi, kita nak supaya masyarakat tahu tentang peranan usahawan ni juga dalam mengangkat industri muzik tanah air dalam bidang nasyid ni, supaya ada unsur-unsur kesawanan, ada unsur-unsur peranan usahawan dalam pembangunan dan juga industri tanah air lah. Saya pun nak maklumkan bahawa bila kita buat konsep di dalam sekolah, zaman-zaman dulu dia tak perlukan kelulusan daripada Kementerian Pendidikan. Tapi ikut polisi yang baru ni memang kita dah dapat kelulusan daripada PPD Petaling, dan kita pun dah hantar paperwork, dah hantar permohonan, dan insyaAllah kelulusan akan dikeluarkan dalam waktu yang terdekat. Dan untuk makluman juga, ada beberapa PIBG lain dah mencadangkan untuk kami menganjurkan di tempat mereka. Ini baru permintaan sebab dia nampak bila kita buat di sekolah Samtah ni, mereka pun tertarik dengan konsep yang kita anjurkan ni, dan insyaAllah kita akan menggunakan arti yang sama, dan barisan-barisan ni kita akan bawa ke tempat yang lain lah.